makan. Ada makan. Dekat tak? Ke ada sangat? Ada umpan. Macam ada makan ni. Habis umpan. Habis umpan. Ada makan. Ada makan. Ada makan, tak apa, sabar. Sabar. Kuat makan tu. Balik dulu. Lagi ke? Ada. Ni Zul, ni kasar. Ni kasar sikit. Inilah keseronokan nak Yaman. Zul. Marvelous lah. Ni tunjuk saya lah yang best size. Dapat goreng berada lah malam ni. Alhamdulillah. Okey, makan lagi. Terus sikit balik. Sunyi Sunyi dah. Sunyi dah. Umpan habis ni. Hai. Kayaknya mana? Okey, lagi tak ada kah kita pindah lah. Sikit masa lagi, 9 minit lagi, 10 minit lagi. Kalau tak ada, kita pindah lah. Pindah ke tempat baru. Kalau tak ada. Kita dapat lebih kurang dalam berapa ekor 7 ekor, 8 ekor lah. Dah tak laju dah nak makan. Jadi kita pindah dulu tempat. Kita pindah kat bawah pula. Sangkut. Masuk dalam pokok kayu tu. Tu ada kayu tu. Tapi masa kat awal dengan Rahim tu memang makan sajalah, masa tu air je lah, air besar je. Tapi tak tahu kayu ke apa ni. Memang kayu ni. Kayu Memang sebatang. Tak ada cabang-cabang sekali. Tapi kan air bau jaga tu, jaga duduk sini. Oh menjala lah sini apa tu
Dalamnya ada sini. Boleh pun nak tutup tu kayu. Masuk lagi. Masuk batu eh? Batu ni. Mati. Bagus selamat tahu. Mata okey. Tansi ya. Ke udang. Udang tadi lah. Ha, kan agak ah. Oh, tu udang lah. Oh, udang. Dan disangkut tadi Masa sangkut kayu. masa kat kayu lah. Tak ada boleh rasa berat je. Oh. Nampak ikan melompat ya. Batu sampai tadi kot. Tak tahu tak apa. Mana nak fikir. Harap bukan rezeki lah. Okey, kita jom kita pindah ke tempat seterusnya. Okay, ini spot kedua kita. Cubalah kau ada rezeki. Oh, ada kayu. Bagi dekat je lah. Sini. Apa? Sangkut dah. Ya Allah. Sangkut dah. Tak. Umpat ni. Cuba tak dulu. Jadi nak kena ikat baik semula. Kita bergoyang pasal. Ikat rapat sikit lah. Tak umpat sikit. Alright. Harap adalah keajaiban kat sini. Kita ni kan turun ke bawah jalan ni kan. Okay, ini spot kedua kita. Cubalah kau ada rezeki. Oh, ada kayu. Bagi dekat je lah. Sini. Apa? Sangkut dah. Ya Allah. Sangkut dah. Tak. Umpat ni. Cuba tak dulu. Jadi
Jadi nak kena ikat baik semula ni. Kita bergoyang pasal ni. Ikat rapat sikit lah. Tak umpan sikit. Alright. Adalah keajaiban kat sini. Kita ni kan turun ke bawah jalan ni kan. Tengok. Dia tengok dia punya tarik. Ikan ke? So. Ini saiz. Mantap dia. Ini saiz mantap. Saiz mantap. Saiz idaman putih Putih duduk kat batu putih Dapatlah kita hasil pertama kat pot baru. Ada tak dekat dah ni? Dekat ni. Baru makan. Okey, tak apa. Seronok. Kita bagi upah dia dulu. Upah. Ada lah. Dia makan. Biasa kalau tempat dia memang tak cukup tangan lah. Dia makan. Ada batu ke? Buat dia ke batu? Kacau lah. Dah udang lagi kan? Selepas lagi udang dia. Masuk batu Dia ada makan, banyak makan. Tapi saiz dia tak besar. Saiz halus. Ada hasil? Ada hasil. Kata ada upah Alright. Baik, ini dia putih sikit belah sini sebab air dia jernih dekat kawasan batu.
Tadi kat atas tadi keruh, berlumpur. Jadi dia nampak warna-warna merah tu dah. Warna-warna merah tu cantik. Ni jadi macam putih. Kawasan ni kawasan batu. Ada makan tapi halus. Apa? Kenapa yang besar tu dah? Tunggu. Tunggu Yang tepi ni yang halus kita nak ambil tengah sikit lah. Baling jauh sikit. Baling jauh sikit. Kita ambil tengah. Dia baling tepi ni je. Ni jauh sikit. Oh, tengok saiz dia putih. Saiz besar, lepas tu color dia putih. Sebab kawasan batu. Kawasan berbatu.